Hai, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kami dari Sekolah Kebahasaan Taman Masudi akan mengupas topik Smart Community. Peranan MISO dalam membentuk Smart Community memberi impak besar kepada markah PAJSK murid-murid di Sekolah Kebahasaan Taman Masudi. Smart Community bermaksud masyarakat yang menggunakan teknologi moden dalam kehidupan harian, berkongsi maklumat dengan lebih tepat dan cepat, mengurus sumber dengan lebih cekap. Malaysia Young Scientist Organisation atau MISO memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk komuniti pintar. Ini kerana MISO memfokus kepada pembangunan sains, teknologi dan inovasi STEM dalam kalangan masyarakat. MISO ialah sebuah penubuhan bukan kerajaan NGO di Malaysia. Ditubuhkan secara rasmi pada 23 Mac 2017. Penubuhannya bertujuan untuk membina budaya penyelidikan dan inovasi dalam kalangan pelajar dan belia Malaysia. Setelah hampir sedekah, MISO berjaya melahirkan inovator muda dengan menggalakkan pelajar menghasilkan inovasi, ciptaan dan penyelesaian masalah dunia sebenar. MISO menyokong agenda negara dalam perkembangan pendidikan STEM selaras dengan revolusi industri 4.0 dengan menjadikan platform antarabangsa yang memberi peluang kepada pelajar menyertai pertandingan dan pemameran inovasi di peringkat global. Bagaimanakah MISO membentuk komuniti pintar? Kami ringkaskan 6 peranan MISO dalam membentuk komuniti pintar di Malaysia. Yang pertama, melahirkan generasi cerdik sains dan teknologi. MISO melatih pelajar dalam bidang STEM untuk membantu melahirkan masyarakat yang berfikiran kritis, kreatif dan inovatif. Selaras dengan maklumat membina generasi masa depan yang bersedia menghadapi era digital. Kedua, MISO memudayakan pemikiran berasas penyelidikan dengan menggalakkan pelajar menjalankan projek kajian dan inovasi. Ini mewujudkan komuniti yang gemar mencari solusi masalah serta menggunakan data dan fakta untuk membuat keputusan. Ayat ini penting dalam komuniti pintar. Antara pertandingan yang dianjurkan oleh MISO adalah seperti yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi everyone. We warmly welcome you to the World Youth STEM Invention Innovation at Medan, Indonesia for the year 2025. Keempat, MISO memperkasa guru sebagai fasilitator teknologi. MISO melatih guru supaya mahir dalam STEM. Membimbing pelajar menghasilkan inovasi di mana guru menjadi ejen penting dalam membentuk komuniti pintar di sekolah. Kelima, MISO membina jaringan kolaborasi pintar. Dan yang keenam, MISO menggalakkan penyelesaian masalah dunia sebenar. Seperti yang kita ketahui, projek MISO banyak fokus kepada kelestarian alam, teknologi digital dan inovasi komuniti. Nandri MISO, Sisi MISO. Kita jumpa lagi di Malaysia. Projek ini mendukung SDG 17 iaitu perkongsian untuk mencapai matlamat. Partnership with the Goal. Matlamat SDG ini adalah untuk mengukuhkan kerjasama antara kerajaan, sekolah, masyarakat, syarikat dan organisasi bagi mencapai semua SDG. Melalui kerjasama ini, kita boleh berkongsi kepakaran dan sumber, melaksanakan projek secara bersama, membentuk komuniti yang memerlukan. Bulannya, MISO merupakan organisasi penting dalam pembangunan STEM di Malaysia kerana ia menjadi platform utama inovasi pelajar, menghubungkan pelajar ke peringkat antarabangsa, membantu membina generasi saintis dan inovator masa depan. Kami telah melakukan kajian tentang perbandingan pencapaian murid dalam PAJSK 2023 hingga 2025. Perhatikan infografik yang kami hasilkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Suziana binti Muhammad Siti adalah guru penyelaras STEM di SK Taman Masudi. Untuk pengetahuan semua, saya sedangkan topik ini akan dibincangkan oleh kumpulan Sofia ini. Tujuannya adalah untuk memberi penghargaan kepada MISO kerana kami telah menyertai banyak pertandingan yang dianjurkan oleh NGO ini sejak tahun 2025. Selama 2 tahun terlibat dalam penganjuran STEM dalam talian ini, saya mendapati ia telah meningkatkan kemahiran digital anak-anak di sini. Apabila menyertai pertandingan dalam talian ini, aksesnya lebih luas di mana murid boleh menyertai dari mana-mana lokasi mereka, di mana tidak perlu melibatkan jarak ataupun kos yang tinggi. Di kesempatan ini, saya juga ingin berkongsi tentang pencapaian murid-murid SK Taman Masudi dalam PAJSK sejak menyertai pertandingan secara online ini. Pada tahun 2024, seramai 16 orang murid berjaya mendapat grade A.
Kemudian bagi tahun 2025, nilai ini mencecah kepada 32 orang yang telah berjaya mendapat grade A. Daripada jumlah ini, seramai 25 orang telah berjaya menempatkan diri mereka di sekolah-sekolah terbaik di negeri Kedah dan Pulau Pinang. Bagi kami, ini adalah pencapaian yang sangat cemerlang sepanjang sekolah ini ditubuhkan, iaitu pada tahun 2015. Saya berpegang kepada pepatah, akar pendidikan rasanya pahit tapi buahnya akan rasa manis. Begitulah yang kami alami sepanjang membimbing anak-anak ini menyertai pertandingan STEM. Usahanya penat, tapi kejayaan mereka menghapus segala kepenatan itu. Terima kasih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Norihan binti Mukhtar, merupakan guru besar di SK Taman Masuri. Di kesempatan ini saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak-pihak yang membuat pengajuran bagi Sekolah Kebangsaan Taman Masuri berkaitan dengan PAJSK daripada tahun 2024 dan juga 2025 yang telah berlalu menunjukkan peningkatan dan grade PAJSK yang sangat cemerlang. Ini adalah kerana mengikut data yang dipaparkan, yang diberikan kepada saya, PAJSK pada tahun 2024 melibatkan peratus yang tertinggi iaitu melebihi 95% bagi murid mendapat grade A untuk murid tahun 6. Syabas dan tahniah kepada guru-guru yang sentiasa bertungkus lumus untuk memastikan murid terlibat dengan pertandingan-pertandingan yang dianjurkan sehingga ke peringkat antarabangsa. Suka saya ingatkan adalah semua kerja buat yang kita lalui pada hari ini merupakan proses dalam membentuk kemenjadian murid dan seterusnya membentuk insan sejahtera. Sekian, terima kasih. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, and walk across the water, you feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. 'Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own, you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest